Ahli politik veteran Ibrahim Ali hari ini mengumumkan penubuhan sebuah sekretariat khusus bagi menggerakkan kebangkitan rakyat secara besar-besaran bagi menentang kenaikan kos sara hidup dan harga minyak. Berucap dalam himpunan bantah harga minyak, rakyat menentang di Kuala Lumpur anjuran Parti Putra, beliau berkata penubuhan sekretariat itu merupakan langkah pertama daripada 1,000 langkah lagi dalam usaha menuntut keadilan ekonomi untuk rakyat. Menurut Malaysia Kini, Ibrahim turut menyatakan kesediaannya untuk mengetuai gerakan tersebut dan mengajak rakyat supaya bersama-sama bangkit menentang tekanan kos sara hidup. Saya akan menggerakkan penubuhan ini. Kalau tak ada orang, saya sendiri tidur di tengah-tengah jalan. Jangan duduk berdiam diri sahaja. Rakyat semua kena ikut serta, katanya kepada kira-kira 100 hadirin. Saya nak tanya, di manakah keuntungan yang dinaikkan harga minyak? Where the money goes? Soalnya. Beliau juga tidak menolak kemungkinan mengambil tindakan lebih drastik sekiranya suara rakyat terus diabaikan, malah mencabar pihak berkuasa untuk mengambil tindakan terhadapnya sekiranya perlu. Kalau Anwar berani bertindak ganas nak tangkap saya, sini Anwar tangkap, tapi saya tak melanggar undang-undang, katanya. Banyak orang tak kenal Anwar macam saya kenal Anwar sebab kami bersama 2 tahun dalam tahanan ISA. Saya beri jaminan tak ada apa-apa, dia tak berani dengan saya.